Kesilapan yang orang selalu buat adalah hampa suka letak barang-barang dan juga shelving dekat atas kepala hampa. Imagine kalau shelving tu jatuh ke kepala hampa, sangat tak selamat. Dan yang keduanya, hampa akan rasa anxiety. Happy to 100k! So thank you so much kepada semua yang support Fila from day one especially. Thank you so much Surada Bakery. Cantik gila. Waktu tu tahun 2024 bulan Januari. First video kita adalah lawyer yang tersakiti. So siapa yang pernah tengok video tu lawyer tersakiti, Fila pernah nak jadi lawyer tapi last kali jadi ID. Ramai yang kecam, ramai juga yang mendukung Fila. Jadi thank you yang support Fila daripada video day one. So kalau hampa tengok video, lawyer yang tersakiti tu, kalau hampa tengok background dia kan, sangat kosong. Sekarang ni background kita dah penuh. So sempena 200k followers, Fila nak buat satu segmen baru iaitu bedah rumah netizen. Cuma segmen ni kita tak ada nama yang fix lagi. Boleh tak hampa komen dekat bawah apa nama yang sesuai untuk segmen kali ni? Ada beberapa yang Fila nampak dekat komen video hari tu. Fila fix it. Segmen sakit mata. Segmen kecam rumah netizen. Tapi tiga ni dia tak betul-betul solid. Kalau kata ada lagi idea lain, bolehlah hampa tulis kat bawah. Jadi Fila boleh pilih. Siapa yang paling banyak like, Fila akan pilih komen tu untuk jadikan nama segmen kita. Dan kita juga akan letak segmen ni dalam platform YT. So, kita akan start dengan review rumah Arara 1401 ni. Laluan untuk ke kitchen tu dia tutup dengan langsir. Which is okay untuk buat, cuma why not langsir tu kita tinggikan. Mengikut tips Fila, dalam satu ruang mesti ada focal point. Kalau yang Fila nampak ni, sebenarnya focal point dia boleh kita buat dekat bahagian yang ada frame art ni. Kat sini kita ada 3 frame art yang Fila nampak tak proportion dengan ruang. Kenapa tak proportion? Satu, jarak antara frame ke frame tu sangat jauh dan size frame tu agak kecil. So apa yang apa boleh buat adalah besarkan sikit size frame-nya ataupun jarak tu dekatkan sikit. Tak ada masalah untuk letak jam dinding, cuma saiz dia tu agak besar dekat ruang ni tau. Tadi frame kecil kan, ni jam dia pula besar. Jam tu kecilkan sikit, frame yang kena besar sebab kita nak stand out kan frame. Kat sini nampak ada 2 jam, tak patut pun ada 2 jam kan. Mungkin anak tengok jam bawah, mak tengok jam atas ke. And tak perlu ada shelving macam ni. Shelving ni mungkinlah hampa nak letak barang-barang kan, tapi instead of letak shelving, cari satu kabinet yang bertutup. Meja makan itu boleh besarkan sikit tau. Kadang-kadang orang takut nak ambil meja makan besar sebab dia perasa macam lagi besar meja makan tu, lagi sempitkan ruang. Sebenarnya tidak. Kalau tengok rumah dia ni, konsep dia macam nak muji kan. Dia macam nak muji tapi dia somehow menguji. Kenapa? Sebab dia pakai lampu tu ada gold. Hampa-hampa sekalian. Kalau konsep muji, dia tak boleh ada any reflection items. Dia tak boleh ada gold. Muji mesti kayu, mesti colour yang matte finish. And dia ada fluted panel. So fluted panel ni, Fila selalu cakap dia perangkat habuk. Kalau hampa nak pakai, boleh pakai. Kalau kata tak mau pakai sebab hampa ada penyakit M, tolong elakkan. Ni ramai tanyakan, kalau tak pakai fluted panel, kami nak pakai apa? Boleh buat panel for my car ataupun hampa just cat saja untuk jimat. Dekat area living ni sebenarnya kapet dia tu kurang sesuai. Sebab apa kurang sesuai? Dia corak-corak marble macam ni kan. Kalau hampa nak dapatkan tema muji yang betul-betul muji, jangan pakai corak marble. Bagi Fila, bench dekat sini dia agak mengganggu. Apa kata hampa letak meja konsol, dia lebih cantik dekat situ. Dan instead of hampa letak cermin dekat belakang bench tu, hampa boleh letak satu art frame yang lebih cantik. Sebab ingat, depan pintu masuk jangan letak cermin. Sebab apa? Hampa tak mau metua, hampa terkejut. Instead of pakai 2 langsir warna yang berbeza, apa kata pakai langsir yang warna 1 sahaja. Kesilapan yang orang selalu buat adalah hampa suka letak barang-barang dan juga shelving dekat atas kepala hampa. Imagine kalau shelving tu jatuh ke kepala hampa, sangat tak selamat. Dan yang keduanya, hampa akan rasa anxiety sebab anytime dia boleh jatuh. Hampa boleh letak satu art frame ataupun ayat Quran kan, letak je dekat situ. Dan kalau hampa ada gambar family, letak dekat situ. Lebih nampak cantik dan kuranglah risiko terjatuh. TV dia nampak agak kecil dengan ruang dan terlalu bawah. Okay? Kalau boleh naikkan sikit TV-nya, mungkin letak dekat dinding. Lebih nampak cantik, lebih nampak kemas. Kalau kita tengok ada kipas stand dekat sini. Maksudnya ruang ni dia tak ada kipas.
dia letak chandelier tapi tak ada kipas. Kebanyakan orang Malaysia ni, mereka lebih pentingkan nak letak chandelier daripada kipas. Sebenarnya kalau practicality, Malaysia ni panas hampa. Dan kalau nak pakai aircon hari-hari, bil melambung. Jadinya kita kena utamakan kipas dulu daripada chandelier. So, untuk siapa yang nak dapatkan khidmat nasihat pada Fila secara profesional, boleh klik link ke bio. Fila sedia untuk bantu hampa. Slot kita sekarang dah penuh sampai Julai, Ogos dan bulan seterusnya saja available. So, cepat klik link ke bio dan book slot hampa sekarang. Okay? So, sempena 200k followers, kali ni Fila ada buat satu kelainan dalam video Fila. Siapa pandai, tolong komen apa yang berbeza dalam video kali ni. Okay, bye!